Bangun. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, baiklah. Wow. Cikgu nak ke cikgu? Ya. Wah. Okey, semua boleh duduk. Okey, pelajar kat mana tadi cikgu? Kat ni, kelas sebelah. Okey. Okey. Baiklah, sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu tengok ada tak orang yang tak datang? Tak ada. Ya. Ada orang ke nanti? Orang yang di belakang. Sebelah belakang, okey. Kamu tengok ada sampah tak kat Ada. Okey. Tak ada. Kalau ada, tadi kena cikgu ada. Okey. Sebelum kita memulakan pengajaran hari ni, cikgu nak bagi tahu peraturan kelas ni. Wow. Interesting. Pertama, cikgu nak kamu fokus ketika cikgu mengajar. Jangan bersembang dekat belakang, boleh? Boleh. Kalau kamu bersembang dekat belakang, cikgu suruh kamu mengajar pula kat depan. Okey. Cikgu. Okey, boleh? Boleh. Okey, hari ni excited tak? Excited. Okey. Peraturan ni ada satu je lah. Oh, itu je. Kalau tak fokus mengajar, boleh cikgu? Okey, boleh? Boleh. Cantik cikgu. Pertama sekali, Tak mengajar pun cikgu dapat dah. siapa ingat apa yang kita belajar minggu lepas? Tak ingat. Kita belajar tentang kata nama. Cikgu nak kau ni bagi tahu. Anlin, berdiri apa maksud kata nama yang kita dah belajar minggu lepas? Maksud kata nama. Macam kata nama, ikutlah apa yang kamu tahu. Contoh kata nama. Kata nama tu itu banyak. Kata nama konkret, kata nama pesan. Betul. Kata nama konkret. Oh. Okey, yang tu je. Okey. Kata nama ni kata yang mewakili tentang objek-objek ataupun persekitaran dekat sekitar kita kan. Sebagai contoh, kita ada kerusi, Meja. cikgu. Ya, betul. So, hari ni kita nak belajar tentang pasangan ni pula. Okey? Pasangan. Siapa kat sini ada pasangan? Ada. Cikgu ada. Okey. Oceh babies. Alamak. Okey. Kata nama ni juga mempunyai pasangan dia juga, iaitu penjodoh bilangan. Okey. Sebelum cikgu mengajar, siapa reti sajak? Oi, Okey. Pertama, cikgu nak kamu semua sajak. Tapi cikgu sajak dulu ya. boleh. Okey, cikgu nak tunjuk kamu macam mana sajak ni dilakukan. Okey. Action. Okey. Sebatang pensil di atas meja. Sekuntum mawar harum semerbak. Wow. Biji apple merah menyala. Setitis embun jatuh ke tanah. Okey. Lagi cikgu. Okey, tak ada. Kamu baca sendiri, okey? Okey, baiklah. Cikgu nak pilih Fauzana. dua orang murid untuk Saya batuk sajak aku. ke depan. Kamu pula. Tadi pula. Okey, kau ke depan. Tapi dia paksa saya gelap. Par dengan Syasha. Syasha. Kami tambah. Okey. Par, kamu sajak pernah yang first, Syasha yang kedua, boleh? Gapai kau Syasha. Dengan apa nak saja? Bersajak SK IPG kamu. Yes. Okey. Ready. Okey. 1, 2, 3. Sebatang pensel di atas meja. Sekuntum mawar harum semerbak.
Sebiji apple merah menyala, sedikit embun jatuh. Seekor ikan berenang-renang, sepasang kasut elok dipakai, sekawan burung terbang melayang, setandan pisang ranum tercap. Mantap. Boleh wakil ni. Boleh wakil nanti. Banyak. Dekat sajak ni, kamu, apa yang kamu nampak, ada berjodoh bilangan tak? Ada. Banyak cikgu. Banyak kan? Bagi contoh. Sebarang. Setutup. Sebiji. Sebiji. Seekor. Sebatang. Sekawan. Setandan. Okey. Seterusnya, cikgu akan mengajar kamu. Jangan naik. Baiklah, dekat sini cikgu sediakan kamu papan interaktif untuk cikgu mengajar kamu hari ini. Menarik tak? Menarik. Menarik pun cikgu. Kecewakan. Kita akan tekan dulu pada menu. Okey. Wow. Ready dah mula kan? Saya. Okey. Ada anjing kuning. Baju kita sama apa? Dia juga malam ni. Penjodoh bilangan ialah perkataan atau morfem dalam sesetengah bahasa untuk mengelaskan atau membilang kata nama mengikut maksudnya. Okey, faham tak? Faham. Morfem apa cikgu? Ada. Berjodoh bilangan ni maksudnya perkataan atau morfem dalam sesetengah bahasa untuk mengelaskan atau membilang kata nama. Okey, sebagai contoh kat sini, nama kita ada pelbagai kan? Ada objek, kamu sendiri manusia pun kata nama, kita punya nama pun kata nama. Jadi untuk mengelaskan kata nama tu, kita wujudkan penjodoh bilangan. Tetapi penjodoh bilangan ni kita kena ikut kesesuaian juga. Sebagai contoh, kucing. Kucing kita tahu dia kata nama kan? Kata nama haiwan kan? Bagi haiwan. Okey, kita tak boleh kata dia sebatang kucing. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan apa yang sesuai? Seekor. Untuk meja pula, kita tak boleh nak kata segugus meja, tak boleh kan? Jadi kita gunakan penjodoh bilangan sebuah. Okey, penjodoh bilangan ni dia diwujudkan juga untuk menggratiskan ayat tu. Kita gunakan untuk lagi menjelaskan sesuatu kata nama tersebut. Faham tak? Faham. Okey, cikgu nak hadiran baca. Saya? Okey. Contoh-contoh penjodoh bilangan yang kat sini. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, biji, batang, buah, helai, utas, pasang, kuntum dan keping. Okey. Okey, jadi kamu nak tengok penjodoh bilangan yang mana? Batang. Batang. Okey. Okey, batang. Penjodoh bilangan batang ni digunakan untuk mengira benda panjang, lurus atau bentuk silinder. Okey. Sebatang penjodoh bilangan ni dia digunakan untuk menunjukkan lagi kata sifat sesebuah kata nama tersebut. Okey. Okey, sebagai contoh kita tengok kat sini, batang. Batang ni sesuai untuk kata nama apa? Pensel. Pokok. Paku. Okey, paku. Okey, jadi kita tengok yang mana? Kuntum. Kuntum. Okey. Penjodoh bilangan kuntum. Kalau kita tahu kuntum ni mesti kata nama untuk apa? Bunga. Okey, digunakan. Tapi bukan bunga
saja boleh digunakan tumbuhan atau objek yang berbentuk bulat dan biasanya bercantum. Cikgu kalau bunga rafflesia. Boleh tak besar? Apa dia? Apa dah? Sebuah rafflesia. Okey. Kita cari balik jawapan ni. Bubuk. Kalau kita tengok sini kan, semua contoh dia bunga. Okey, cikgu nak 2 lagi contoh penjodoh bilangan. Apa ni? Utas. Okey, kalau utas ni biasa kita guna untuk apa? Jam. Dia bercantum. Jam. Yang panjang. Okey, apa jam ni? Rantai. Rantai. Gelang betul tak cikgu? Gelang. Okey, kita tengok apa? Betul tak? Rantai betul tak? Benang. Penjodoh bilangan utas digunakan untuk mengira benda yang panjang, nipis dan biasanya berbentuk seperti tali ataupun benang. Okey, semua faham ke? Okey, kalau dah faham boleh kita skip? Boleh. Okey. Penjodoh bilangan ialah Okey. Sekarang ni Let's play. okey. Kita buat quiz sikit boleh? Boleh. Kita jalan sama-sama. Boleh. Oh, boleh? Boleh. Boleh. Okey, nak pilih nombor yang mana? 2. Kalau Nana nak 5. Okey, cikgu pilih 5 dulu, lepas baru 2, boleh? Boleh. Okey. Saya sebelum memulai 9 Ya. Okey. Ada seekor burung di atas dahan pokok. Betul ke seekor? Seekor. Asal meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Betul, bukan selai? Betul. Alamak, cikgu Claim now cikgu. Okey, cikgu claim ah. Okey. Okey. Untuk kamu semua, boleh? Boleh. Okey, minggu depan cikgu bagi CD ni kat kamu semua. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk kepada pembelajaran. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, cikgu nak kamu buat dalam kumpulan boleh? Boleh? Boleh. Mana cikgu sendiri yang bahagikan. Okey, cikgu. Okey, satu kumpulan 3 orang. Okey, 3-3 je lah eh? Boleh. Cikgu. Ibu relax. Saya tak ada Okey, baiklah. Okey. Cikgu, siapa dulu yang nak buat? Saya. Okey, cikgu nak panggil kumpulan belakang dulu. Tak apa, nanti korang semua buat juga. Okey. Kita akan main permainan susun suai kata. Siapa pernah main? Pernah? Cikgu, main kecil-kecil. Okey, 3 orang ke depan. Anak sebagainya. Okey, dengar dulu cikgu punya arahan. Okey. Lepas kamu semua berjaya lengkapkan susun suai kata ni, okey, cikgu nak kamu seorang bagi tahu apa penjodoh bilangan yang sesuai untuk gambar yang kamu berjaya susun ni. Lepas tu cikgu nak kamu bina satu ayat menggunakan penjodoh bilangan dan kata nama. Okey. Cikgu bagi kamu masa 5 minit. Itu dapat gambar lain tu. Buat sama tolong kau. Tolong rakan-rakan. Cikgu yang kita ada kerja sama dengan utama. Cikgu akan nilai juga berdasarkan kerja sama.
Betul ke tu? Mana ni nak masa? Itu 5 minit. Atin nak kata Ai pun bodoh tu. Baik Atin. Okay, daripada sini pun kamu dah boleh nampak kan objek tu objek apa? Salah. Ibu nak tanya. sabar. Mana ada buku macam tu? Betul, Buku hebo tu lemah dia. Sing merusik. Stress sikit tu boleh. Yeay, dah nak siap. Okey, apa yang objek kamu nampak kat sini? Buku. Buku ni merupakan kata nama ke tak? Ya. Okey. Apa penjodoh yang bilang sebuah? Okey, sebuah. Berikan cikgu satu ayat. Adi membeli sebuah buku ni kedai buku. Okey. Okey, seterusnya boleh duduk. Kita beralih ke kumpulan seterusnya. Ke depan. Tengok dia buat. Yang bawah macam tu. Bos. Yang bawah tu. Yang di nombor 2 tu. Apa? Kejap ya. Ada sikit. Apa yang Apa cikgu? Oh. Sabar ya. Kat duduk ni? Kat duduk. Aku kat ni. Nak tutup kan nak? Kat duduk ni? Duduk ni. Oh, dia memang ada tu Aisyah. Okey, tanya kepada kumpulan belakang. Seterusnya kita akan beralih kepada kumpulan depan ni. Okey. Okey, kamu tahu nak kena buat apa? Tahu. Apa yang kamu kena buat? Susun. So lepas tu? Bina ayat. Okey. Cikgu bagi masa 5 minit. Kita bekerja sama. Jangan macam Kamu ni. Mana tu ni? Tak kena bantai ni. Apa tu? Siapa tu? sabarlah. Kata ini. Okay, dah boleh nampak kan? Rupa objek tu. Apa objek tu? Dah boleh nampak kan? Okay, diam. Saya dapat dah. Dua minit. Seminit tak sampai. Apa penjodoh bilangan untuk satu, dua, tiga. Berikan cikgu satu ayat menggunakan penjodoh bilangan. Ayah mengambil sebungkus kunci di atas sebuah meja. Okey. Cikgu kami menang kan? Okey. Benar cikgu akan umum esok. Dah lah. Okey, dua-dua kumpulan cikgu bangga kerana dapat menyelesaikan sesuai kata ni bawah daripada 5 minit. Maksudnya cikgu tahulah yang kamu faham apa yang cikgu ajar. Okey? Seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti seterusnya. Okey, kamu bawa tak tab ke handphone? Bawa. Ya, ada iPad cikgu. Okay. Bila dia dapat buka beritahu cikgu Kat Teddy. dah boleh access ke? Kejap cikgu. Dah kan? Kejap cikgu. Tak ada pun. Bila dah tahu semua kawan?
Jangan tengok. Okey, kau belajar bagi kat cikgu ya. Okey. Boleh start dah ke cikgu? Sekejap, semua kawan dah boleh buka kau? Kejap ya, kejap. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Semua dah start? Dah. Terima kasih. Cikgu, ada yang mahu? Tu tekan. Dah ke? Dah ke? Semua dah? Dah. Kejap kita tunggu Atin. Dapat Atin? Kita dekat kamu. Okey dah. Start dah? Okey, tekan start. Okey, kejap dengan dulu arahan cikgu. Okey, cikgu akan bagi kamu main permainan ni secara individu. Jadi cikgu tak nak kamu berbincang antara kawan satu sama lain. Baik. Okey. Dekat sini juga ada menunjukkan berapa markah yang kamu betul. Jadi cikgu harap kamu dapat markah penuh supaya cikgu tahu lah yang kamu faham tentang pembelajaran hari ni. Okey? Okey. Okey, semua dah boleh buka ke? Dah. Okey, boleh mula sekarang. Siapa suka kata? Semua. Baik, buat sendiri. Tengok siapa yang cepat. Soalan tu. Tengoklah, ada 10 soalan. Cikgu dah siap? Okey, kita dah siap. Siap. Okey, Syashana Hajira sudah siap. Sudah. Dah siap. Tunggu Andin dengan dah. Andin ni sudah siap cikgu. Okey, semua dah siap. Kita dekat cikgu. Okey, ada yang salah tak? Tak ada. Tak ada. Cuba tengok markah berapa kamu dapat? 100. Okey. Cikgu dia dapat 8. Apa dia? Okey. Boleh kita buat sama-sama pula? Boleh. Okey, cikgu start. Mak kat sini macam tak ada sound. Sabir. Kejap, cikgu bagi nama kamu jawab. Okey ya. Ibu menyediakan nasi untuk majlis. Okey, cikgu nak panggil Pak. Ibu menyediakan sepiring nasi untuk majlis. Sebab apa dia sepiring? Sebab nasi itu dalam piring. Sebab cuba. Ketak cikgu. Okey. Kilau pula. Ada masa ni. Ali membatik setangkai bunga di taman. Okey. Aldin. Ya. Oh, sebotol. Sebotol. Okey. Baca dulu tajuk tu. Di dalam kecil-kecil terdapat sebotol susu. Sebab apa dia botol? Sebab dia botol. Syasha. Dalam kotak itu terdapat sebatang pen pensel warna. Matang. Ya. Okey, Adik. Cikgu saja. Cikgu bawai. Ali membuat adik membuat Tak apalah pelajaran ni. lampau. Sebelah kertas warna untuk gaji. Okey, duduk. Hazira. Adik membeli seikat pisang di pasar malam. Pak. Di dapur terdapat sebiji periuk besar. Okey. Syasha. Di tepi sungai itu terdapat sekawan burung bangau yang sedang mencari makan. Raju. Alin. Kecil anak memelihara sekawan lembu di mana? Okey. Anak buah. Cikgu. Jadi kurang salah. Cikgu. Jadi ada apa betul cikgu? Sebab error. Okey, baiklah. Kamu semua faham ke apa yang saya ajar? Faham. Okey.
Okay, berdasarkan kata nama, kita kena tengok juga kesesuaian untuk memilih penjodoh bilangan. Ya. Jadi, kita beralih kepada aktiviti yang terakhir, iaitu refleksi. Okay, boleh tak kamu semua menyanyi? Boleh. Boleh tak menari? Boleh. Cikgu pilih tadi ni. Okey, baiklah. Cikgu nak kamu berdiri sambil menyanyi lagu ni. Siapa tahu irama lagu Chan Mari Chan? Okey, yang ni menggunakan irama yang sama je, cuma lirik dia berbeza sikit. Okey, cikgu. Okey, waktu menyanyi tu cikgu akan tengok sampai tak menyanyi, cikgu cubit. Okey, cikgu. Cari bot pun. Okey, semangat. Okey. 1, 2, 3. Marilah kita berkebun hati, boleh pergi mandi dan lihat sontak burung. Chan mari chan, oi, chan mari chan, oi, chan mari chan ke Tipung Bayung. Chan mari chan, oi, chan mari chan, oi, chan mari chan ke Tipung Bayung. Ada seekor tupai sedang bermain di atas sebuah pondok. Bawa semua air, lalu memetik sebiji rambutan. Chan mari chan, hoi, chan mari chan, hoi, chan mari chan ke Tipung Bayung. Chan mari chan, hoi, chan mari chan, hoi, chan mari chan ke Tipung Bayung. Boleh cikgu mengajar. Okey. Boleh tak cikgu nak panggil dua orang murid untuk memberi refleksi hari ni? Pandana. Cikgu rasa cikgu suka murid ni. Okey, cikgu nak panggil Pa. Dan Zira. Pergi depan. Refleksi ni cikgu nak seorang 2 minit pasal apa yang cikgu ajar hari ni dia tentang pembelajaran daripada awal sampai akhir. Nanti kena cubit. Tadi sedaksi tadi kita belajar buat sajak. Kita belajar untuk apa? Reklamasi dengan sajak. Untuk langkah yang untuk aktiviti yang seterusnya kita buat aktiviti puzzle. Ya. Puzzle dalam suraya apa? Suai gambar. Kita belajar dulu. Belajar dulu. Macam mana penggunaan penjodoh bilangan sesuai untuk kata nama. Contohnya macam kalau buku kata nama penjodoh bilangan sesuai untuk buku ialah sebuah. Kalau meja pun sama sebuah. Kalau macam kunci sebungkus. Belajar macam mana cara penggunaan penjodoh bilangan sesuai untuk kata nama. Seterusnya kita main susun suai gambar. Susun suai gambar tu benda tu sebenarnya boleh memupuk kerjasama lah kan. Sebab kita bersama-sama. Cikgu suka dia. So kita bersama-sama menyelesaikan gambar tu lah. Jadi daripada gambar tu kita berfikir apa penjodoh bilangan sesuai untuk gambar tu. Dan dalam masa yang sama kita juga fikir macam apa ada yang sesuai untuk kita mengekspresikan apa benda tu penjodoh bilangan tu. Dan akhir sekali kita main apa tadi ni? Prodi jam. Kita main quiz prodi jam. Di mana dalam prodi jam tu kita ada 10 soalan dan semua orang dapat menjawab soalan itu dengan betul. Maknanya daripada apa yang cikgu ajar tadi, semua murid dapat menguasai penjodoh bilangan dengan betul. Sebab itulah dia orang boleh menjawab 10 soalan yang cikgu bagi tu. Cikgu suka yang penjelasan
padat, kompleks, padat susah ringkas, padat, ringkas dan tepat. Okey, Hazira Kak, sekejap. Hazira, cikgu nak kamu bagi tahu refleksi tentang pembelajaran yang kamu dapat daripada simulasi menuntut pasal berjudul bilangan tu. Okey. Mula-mula sekali kelas cikgu, saya dapat belajar macam mana cara nak bersaja. Okey, dekat saja tu pula ada penjodoh bilangan dan saya tahu kegunaan dia. Lepas tu pula saya dapat kukuhkan saya punya pengetahuan tentang penjodoh bilangan yang sesuai dengan kata nama tu melalui aktiviti quiz tadi. Lepas tu seronok juga sebab saya dapat menyusun puzzle iaitu susun gambar tu. Dan menarik lah, jadi saya boleh meminat ayat juga berdasarkan gambar tu. Itu je. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih mudah-mudahan untuk hari ini. Semua faham tak apa yang cikgu ajar? Faham. Ajar tentang penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Penggunaan penjodoh bilangan, kesesuaian penjodoh bilangan kata nama tu. Okey. So, jadi nanti cikgu akan bagi satu pautan untuk hantar dalam kelas kamu dan kamu kamu beri sikit lah refleksi dari situ, okey? Okey. Cikgu akan bagi juga kerja rumah dan siapkan minggu depan. Cikgu nak tengok, boleh? Boleh. Okey, jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih murid-murid. Terima kasih cikgu. Okey.